Hello dan assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube. Okay, jadi hari ni kita nak berlawan antara motor Chris berlawan dengan motor EF5. Siapakah yang akan memenangi pertandingan ini? Okay, apa lagi kita tunggu, dan mari kita munculkan motor-motor itu. Let's go. Kita akan mulakan perlawanan ini. Saya cerita perlawanan ini ya guys ya. Okay, tapi motor kita kan, motor kita ada dekat sini. Ini Chris. Kita akan munculkan EF5 pula. EF5 dekat sini. Okey guys, sekarang kedua-dua motornya telah ada di sini. Jadi tanpa ragu dan tanpa was-was, mari kita mulakan projek motor EF5 Chris. Let's go. Okey guys, kita akan mulakan perlawanan kita dengan perlawanan yang pertama sekali, iaitu harga murah atau mahal. Siapakah yang lagi murah, siapakah yang lagi mahal, kita tak tahu. Okey, jadi guys, untuk motor yang paling murah, ialah jatuh kepada P110. Kerana harga anggaran dia 2000 hingga 110 ke atas dan 2000 ke bawah. Untuk EF5 pula kenapa dia mahal? Sebab harga dia 4500 hingga 2500 ke atas. Okey. Jadi untuk harga kita dah tahu dah siapa menang, dan siapa pemenang jatuh kepada EF5. Tapi untuk orang yang bajet dan untuk sedap hari-hari bawa, Chris. Okey. Okey, kita pergi yang kedua. Okey guys, kita akan pergi ke perlawanan yang kedua, iaitu test starting. Mana yang sedap starting? Jika kita telah dimulakan dengan pembukaan yang sedap, yang begitu-begitu sedap. Yang mana paling sedap starting? Ataupun Chris ataupun EF5? Mari kita tengok. Okey lah, jadi kali ni jom kita test starting dengan motor yang pertama, iaitu Chris. Let's go. Starting. Okey guys, jadi kita dah try dah tadi starting dengan motor Chris. Boleh agak sedap lah, tapi untuk motor Chris mendap. Okey, kita dah letak awal-awal mendap, tapi ada sebab dia. Korang boleh tengok sebab dia dekat konten ni. Sebab apa? Sebab berapa lama tak bawa apa semua. Jadi jom kita pergi ke EF5. Let's go. Okey guys, untuk starting EF5 betul-betul sedap, mendap tak ada, apa semua tak ada. Jadi sebab motor Chris saya tak ada jack, EF5 saya ada jack. Nice. Okey, untuk pengetahuan korang semualah, sebab apa boleh nampak EF5 terangkat, Chris tidak terangkat. Okey, jadi jom kita pergi test yang kedua, pick up. Tapi korang dah boleh teka kan mana menang, sebab dari tengok starting tadi. Dah tak apa, kita pergi tengok je pick up lucu. Kita akan buat pick up. Okay, jadi pick up motor yang pertama ialah Chris. Let's go. Okay, motor Chris agak padu, agak mantap. Tapi sayang sekali dia hanya pick up sedikit. Tak apa, kita tengok adakah EF5 yang ada jack tu kalah dengan Chris tanpa jack yang sudah tak hidup berapa lama ni. Tak apa, kita tengok. Jom pergi ke test pick up EF5. Let's go. Okey guys, jadi kat sini kita dah nampak EF5 lebih pick up daripada Chris. Okey, jadi kita akan pergi test kedua, test kelajuan. Okey, test yang last kali. Lepas tu kita borak-borak jap pasal sedap yang mana bawa lagi. Okey, jom let's go. Kita mula dengan EF5 dahulu. Memang betul-betul gila lah kalau bawa EF5. Tapi kita ada Chris. Jom kita tengok Chris laju ke tidak. Let's go.
sampai ke penghujung rancangan. Okey, penghujung rancangan kita ni ialah kita akan menilai kedua-dua motor kita ni yang mana yang paling sedap untuk bawa daily. Okey, bagi saya yang paling sedap untuk buat daily jatuh tergolek-golek kepada Chris. Sebab dia Chris tak ada jet. Jadi motor dia memang saya buat spec daily je Chris ni. Chris tu memang untuk spec daily, bawa hari-hari. Okey, ada faham? Okey, dah faham? Kalau dah faham, sampai di sini saja konten kita pada hari ini. Dan assalamualaikum, salam sejahtera, salam seribu salam. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.